Bang, beg-beg dalam kereta semua dah keluarkan. Jangan lupa tau ni ambil beg mak yang warna merah tu. Mana ada beg lagi warna merah? Bang, mana? Beg mak warna merah? Tak. Sayang, kalau warna lain boleh? Sayang jaga panik. Abang ada idea baru. Idea yang bernas. Macam ni. Sayang malam ni pakai baju kakak. Baju kakak cantik. Mana boleh? Koyak baju kakak nanti. Mak dah lah gemuk. Gempak. Mak memang gempak. Macam Astro gempak. Ha? Hari yang mantap. Aduh sedap. Imran? Imran, kenapa ni? I'm okay. I'm fine. Kencana. Kenapa budak ni? Pasal tadi. Ayah cakap. Toharo, dalam sudut bahasa. Imran, betul ke nak masuk hutan? Bila nak belajar solatnya? Tidak. Kalau macam tu, Imran tinggallah. Imran nak tu main mak. Imran gagal, Imran. Apa nak jadi awak ni, ha? Memalukan saja. Dah pukul 7. Dah siang. Mina malam. Sayang. Dah siang, sayang. Aduh, pukul berapa baru? Pukul berapa? Dah pukul 7, sayang. Ayah baru pukul 7. Pukul 7, sayang. Datang siang. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Panjang juga doa kunut ni. Tapi tak apalah, saya ada masa lagi. Lirik lagu pun cepat hafal. Takkanlah doa kunut pun tak boleh. Allahumma inni fiman Allahumma hadai dini fiman. Saya berlakon jadi watak ustaz. Kan senang nak buat ayat. Okey. Ustaz, saya minta maaf. Saya dengan kawan-kawan yang kerja ustaz dalam tandas tadi. Kesalahan yang besar. Ustaz takkan maafkan awak. Sedia untuk dirotan 99 kali. Tapi adik, kenapa awak tak maafkan saya? Siapa adik? Saya Ustaz Ha. Aduh, betul-betul menghayati ni. Besar. Habis saya siapa? Apa kata kita belajar solat sama-sama? Nak? Nak. Jom. Allahu Akbar. Tak kena. Kaki. Tapi alhamdulillah kasih Rasulullah. Allahu Akbar kasih Alhamdulillah kabiro. Salah. Ulang balik. Kena tahu solat subuh macam mana.